Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Akil Akwal, panggil Akil. So hari ini apa yang saya dapat ialah kita diberitahu tentang tadi kita ada 4, which is A3 macam personality, behavior dan lagi satu penampilan. So sebenarnya 3 perkara ni adalah 3 perkara yang penting untuk kita, which is kita kena jaga dan kita kena sentiasa ambil berat. Sebab contohlah kalau kita nak kerja ataupun interview, macam sekarang ni saya banyak tengok kan sekarang ni ada pelajar lepas SPM betul. So saya banyak tengok ada orang ni macam ada interview bagai semua, macam contoh sekarang ni saya tahu TNB, Yayasan TNB dengan Yayasan Sarawak, diorang ada buat interview dan kita kena buat video, which is semua reputasi, penampilan, apa yang kita dapat kita kena tunjuk dan yes, yang kita kena jadi diri kita lah. So apa yang boleh macam apa yang Miss Ain ajar tadi dan apa boleh kita gali hari ni, macam 3 perkara ni, penampilan, personality dan kita punya behavior, which is perangai kita sebenarnya kita boleh ubah, kita boleh bentuk. Macam contoh, kita tak boleh, bukan sebab kita memang tak boleh, tapi sebab kita sebenarnya kita letak satu penghalang kat diri kita. Contoh, ada orang ni dia nak bercakap, sebenarnya dia boleh dia bercakap, cuma dia macam aku rasa tak boleh lah, apa dia ni judge kat aku kan, macam tu. Kita sebenarnya kita tak boleh sebab diri kita, bukan sebab orang tu. So pengajaran adalah kita kena just do your best and Allah will do the rest. Thank you. Nak ubah image jadi lebih profesional dan berpengaruh? Klik link di bio untuk akses eksklusif.